Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zakia, perwakilan dari kelas 1B Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Amel-amel dalam kitab Nahu 100 terbagi 2, lafzi maknawi, lafzi terbagi 2, sama'i 91 amel, qiyasi 7 amel. Amel sama'i terbagi kepada 13 nok. Nok yang pertama huruf pejar isim mentang-mentang. Hurufnya 19, iaitu ba, min, ila, fi, an, wa kasam, bakasam, takasam, lam, rubba, wawnya rubba, ala, kaf, mud, mundu, hatta, hasya, ada, khala. Nok kedua huruf penasab isim perafa khabar. Hurufnya 6, iaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Nok ketiga huruf perafa isim penasab khabar. Hurufnya 2, iaitu madallah. Nok keempat huruf penasab isim mentang-mentang. Hurufnya 7, iaitu waw, illa, ya, ayya, hayya, ay, hamzah. Nok kelima huruf penasab fi'il mudhari'. Hurufnya 4, iaitu an, lan, kai, idzan. Nok keenam huruf pejazam fi'il mudhari'. Hurufnya 5, iaitu il, lam, lamma, lam, amar, la pada nahi. Nok ketujuh isim pejazam 2 buah fi'il mudhari' di atas maknain. Isimnya 9, iaitu man, ma, ayu, mata, mahma, aina, anna, hithuma, idma. Nok ke-8 isim penasab di atas tamyiz akan isim nakirah. Isimnya lafaz 10 apabila dimurakabkan beserta lafaz 1 atau 2 hingga 9, 20 hingga 90 kam, ka'ayin, kadza. Nok ke-9 kalimat yang dinamakan akan isim fi'il yang sebagian merafa' sebagian menasab. Yang merafa' 3, iaitu hayhata, syar'ana, syatana. Yang menasab 6, iaitu ruwaida, balha, alaika, runaka, ha'a, hayahal. Nok ke-10 fi'il dakisah, buji perafa' isim penasab khabar. Fi'ilnya 13, iaitu kana, sara, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, mazala, mabariha, mafati'a, ma'infaka, madama, laisa, dan barang-barang yang ditasrif daripada mereka 13. Nok ke-11 fi'il muqarabah, buji perafa' isim penasab khabar. Fi'ilnya 4, iaitu asa, kada, usyaka, qarabah. Nok ke-12 fi'il madah dan zam, buji perafa' isim jenis, dimakrifahkan dengan alif dan lam, dikhususkan dengan pujian dan celaan. Fi'ilnya 4, iaitu ni'ma, bi'sa, sa'a, habadha. Nok ke-13 fi'il syad dan fi'il yakin yang masuk di atas 2 isim. Isim yang kedua ibarat daripada yang pertama, menasab di atas 2 maf'ul. Fi'ilnya 7, iaitu hasibtu, khiltu, danantu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, za'amtu. Amel qiyasi daripada 107, iaitu fi'il di atas itla', isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, masdar, isim yang didhafahkan kepada isim yang lain, tiap-tiap isim yang sempurna dan terkaya daripada idhafah. Amel maknawi 2, iaitu amel pada mubtada' khabar, iaitu ibtida'. Amel pada fi'il mudhari', iaitu amel yang jatuh pada tempat jatuh isim. Seumpama Zaidun yudrabu, pada tempat Zaidun daribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.